Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. And hi Dr. Syafiq. Kami daripada Grup 9 yang membentangkan final assessment kami. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Abdullah. Nama matrik 05-320. Nama saya Nur Hassan binti Rahman. Nama matrik 303912. Nama saya Muhammad Hakimi bin Syahra Azman. Nombor matrik saya 304244. Untuk projek akhir tahun kami ni, kami hasilkan persekitaran 3D cinematic yang bertajuk The Cultural Nexus. So, projek ini kita orang inspirasikan oleh KLCC dan diolah sebagai sebuah bandar terapung yang futuristik dan yang melambangkan pertembungan antara budaya, teknologi dan kehidupan bandar moden. Persekitaran kami direka sebagai platform bandar terapung yang melambangkan kemajuan dan kesaling hubungan antara manusia. Menara berkembar yang diinspirasikan oleh KLCC digunakan sebagai mercu tanda budaya utama. Seterusnya, kami juga menggabungkan elemen bandar yang dikenali sebagai seni bina futuristik yang menggabungkan suasana yang lebih imersif. Jadi selain itu, melalui pencahayaan, material dan komposisi kamera, kami membuat tujuan untuk menyampaikan cerita visual tentang hubungan antara masa lalu, masa kini dan masa hadapan. Seterusnya, konsep idea yang kami letak adalah, yang pertama sekali adalah kami tumpukan kepada pembangunan konsep dan jalan cerita, iaitu daripada keseluruhannya kami akan tengok daripada identiti seni bina Malaysia, terutamanya KLCC yang mengubah kepada bandar futuristik. Jadi kami rancang sesuatu kami mengikut foreground, midground, background bagi meningkatkan kedalaman dan kebacaan saintifik dalam pelbagai sudut kamera. Jadi ini dapat membantu daripada melihat persekitaran landscape yang seimbang dan secara visual. Untuk pemodelan dan material, kami bekerjasama dengan satu kumpulan untuk menghasilkan satu bangunan tersebut. Kami memberi tumpuan kepada skala yang konsisten, pemodelan yang kemas serta struktur adegan yang tersusun. Dan kami juga menggunakan kedua-dua material UV map dan prosedural untuk menghasilkan permukaan yang realistik, terutama pada bangunan, laluan dan elemen awam objek yang lain. Untuk shader, pencahayaan dan warna, kita orang bertanggungjawab menguruskan shader setup, pencahayaan HDRI, lepas tu tekstur, emission dan kawalan warna yang lain, serta menggunakan HDRI yang menghasilkan pencahayaan global yang semajadi serta mengimbangkan tona warna hangat dan sejuk bagi meningkatkan mood. Kita orang juga menggunakan tekstur emission pada tingkap bangunan KLCC, contohnya KLCC, untuk menjadikan bandar kelihatan lebih hidup, terutama dalam suasana waktu petang. So ada emission, kita orang ada letak pencahayaan lah sedikit untuk nampak terang lagi suasana bangunan, seluruh bangunan. Lepas tu daripada pengalaman ini, saya belajar bahawa pencahayaan sangat memainkan suasana yang penting untuk mempengaruhi suasana dan penceritaan visual. Peranan saya adalah untuk menguruskan video render dan animasi kamera. Saya menyusun pergerakan dan sudut kamera untuk nampak lebih sinematik untuk setiap shot. Kami sekurang-kurangnya mengambil 2 scene yang berbeza supaya untuk setiap angle. Saya juga belajar daripada cabaran yang saya hadapi semasa render. Untuk cabaran pula, saya rasa salah satu cabaran utama yang kita orang hadapi lah komputer riba rosak. Lepas tu laptop crash yang menyebabkan beberapa file rosak. Cabaran lain juga, kita orang pergi render sangat-sangat lama. Lepas tu kami menggunakan cycle. Kami juga mengalami kehilangan fail dan kami cuba mengatasi kehilangan fail itu.
Jadi kami akan menyimpan beberapa sandaran ataupun backup dan kami akan menggunakan storage awan cloud storage ataupun kami akan susun file dengan lebih teratur, iaitu kami namakan setiap objek-objek tu. Dan cabaran ini juga yang mengajar kami untuk kami menguruskan masa dengan lebih baik dan juga kami dapat bekerjasama antara kumpulan dan pasukan dengan lebih baik. InsyaAllah. Okay, untuk refleksi melalui projek ini kami dapat mempelajari banyak benda, terutama secara menguruskan aliran kerja, terutama dalam pencahayaan rendering dengan secara lebih teratur dan lebih profesional. Kami juga meningkatkan kemahiran daripada segi teknikal, iaitu pembinaan shader, pencahayaan HDRI dan tidak balas material. Kami juga membangunkan kemahiran komunikasi dan kerjasama antara ahli kumpulan. Sekian, terima Terima kasih. kasih. Bye-bye, Doktor.